Okay guys, hari ni kita nak sambung pasal kelemahan. Kelemahan ke keburukan? Kelemahan lah. Dia tak buruk, dia tak buruk. So ini perjalanan nak pergi kerja. Kelemahan lah, kita ambil kelemahan. Keburukan dia tak buruk lah. Dia lemah lah. So motor ni memang saya buat ulang alik kerja. Tempat kerja saya dekat lah, dalam 5 kilo. Pergi balik dalam 10 kilo. Kelemahan dia, bateri dia cas agak lama tau. Kadang ada 5 jam, 6 jam, ada 7 jam pun ada. Memang lama. Kalau saya cas motor saya pakai bateri 2 jam, saya off. Lepas tu rehat 1 jam. Lepas rehat 1 jam, sambung balik 2 jam. Sampai seterusnya. Kalau kita straight, cas straight, boleh jadi dia panas tau. Panas, lepas tu masuk lambat. Masuk lagi lambat. So saya sekarang gunakan smart plug. Saya smart plug tu boleh guna steering automatik lah. Automatik. Tenang, tak adalah kita nak tekan plug tu kan, on off tak payah. Kita pakai smart plug tu, kita boleh setkan dia. Siap 2 jam, dia akan berhenti cas. Lepas tu dia akan rehat 1 jam. Lepas rehat 1 jam, dia akan sambung balik 2 jam. Tu barulah penuh hijau dekat charger. Kalau kita buat direct, kemungkinan lagi lama, lagi lambat. Lepas tu charger panas, plug panas. Itu kurangkan risiko lah. Kalau pakai plug tu, kita dapat kurangkan risiko. Risiko panas. Beli sarapan lu, Senglok. Nasi lemak, nasi goreng ni? Nasi goreng 2? Nasi goreng 2. Okey. Okey, terima kasih. RM2 je. RM2. Ngeri dapat lu pasir. RM2 kan? Sebungkus RM1. Harga Melaka. Boleh lah buat sarapan. Itu lagi satu kelemahan dia. Kalau standard lah, saya rasa kalau standard memang tak ada power tau. Macam ni macam ni ada power lah. Sebab dia test 1. Bila tak ada stage tu, standard. Kalau bawa jalan besar macam ni, macam satu kepayahan nak lencong ke satu. Bila nak lencong kereta ke apa, agak sukar tau. Ni sedap lah, stage 1. Dia besar lu, laju. Fire. Parking lu, parking banyak. Kalau lewat sikit, parking dah penuh. Tinggal. Aku asyik lupa tau kalau letak insek kat dalam ni. Jika meriang ni. 7-8 minit. Tak boleh tengok. Sampai. Gelap dan membahang. Nanti sambung balik. A few moments later. Okay. Balik kerja. MDY. Madi. Ha? Yo. Ya, balik kerja. Kereta banyak. Meriah. Okey, kelemahan yang seterusnya. Kau berapa lah? 1, 2, 3. 3 lah? 3. Kelemahan dia, bila bateri low, dia punya kelajuan dia akan rendah. Dia punya rendah dalam 30-40. Dia sekarang 75 volt. Kalau 72 ke bawah, dia memang low. Memang power dia tak ada. Tu lemah dia. Tapi setakat untuk
jalan taman tak kisahlah, ni untuk jalan buat. Baru kalau tak ada susah. Kalau dah sampai. Hanya sama je pun, kau lagi laju. Aku biar tak. Aku gear pun tak ada nak tu. Bila ada low voltage, lajuan dia akan rendah. Tapi dia takkan habis terus. Dia takkan habis terus. Dia tinggal ni sikit lah, dia boleh laju. Dalam 20 ke 40. Hujannya, hujan. Itulah. Ini stage 1. Kalau yang tak ada stage tu, kasih kalau nak pergi ke sebelah lorong yang ditukar lorong tu agak payah. Itu kelemahan ni. Benda boleh boleh bincang kan, benda boleh bincang. Kasih upgrade. Upgrade settle masalah. Stage 1 pun dah okey dah, dia dah dekat.